dia pegang walaupun I keluar dating, tunjuk kat girlfriend look at this kan. So lipat letak seat skuter letak kan. Skuter kadang-kadang letak dalam helmet kan. Nak pakai helmet nampak kan. Letak tu. So sampai rock block pun polis tahan kan. Sekejap bang tengok tunggu dia orang panggil je lah. Polis tu macam okay, all the best kan. So I balik rumah kan. Balik rumah tak buka TV tengok macam cakap Akademi Fantasi apa tengok macam minggu ke-6 dah. Lah tak ada orang panggil pun. Serius? Minggu ke-6 tak ada orang panggil pun. Yes. Macam mana boleh jadi macam tu? Maksudnya I tak terpilih lah. Saya terus koyakkan kertas tu. I agak hampa lah. Of course itu memang sangat harapan I nak masuk AF. Tetapi dalam masa tak sedar, Abang Asrul ni yang cerita balik kan. Abang Asrul betul-betul berkenan dengan I. Dia simpan I punya profile. Keluarlah program baru nama dia Raja Lawak. Yes. So dia orang call I, suruh masuk. Dia orang call I cakap no, I tak mau dah. I masa tu dah start study dekat pewaja